meningokokal, benda tu. Okay. So saya dah sebang pagi tadi di Suria FM berkaitan dengan meningokokal disease. So meningokokal, apa dia? So meningokokal ni, especially invasive meningokokal disease, bila kuman tu dah masuk dalam badan dan menyebabkan banyak masalah, dia disebabkan oleh satu jangkitan kuman bakteria jenis gram negatif Diplococci Neisseria meningitidis. So nama kuman tu Neisseria meningitidis. Bagaimana dia merebak? Dia merebak melalui respiratory droplet, daripada hingus, daripada bersin kita, juga daripada saliva. Dan dia boleh merebak kepada orang lain, dan dia sangat mudah merebak di tempat-tempat yang crowded, yang sangat-sangat ramai orang bersesak, seperti ketika umrah, ketika haji dan sebagainya. Dan dia adalah satu, walaupun penyakit meningokokal ni rare, dia tak common, mungkin dalam 0.05 daripada 100,000 contohnya, sangat dia rare, tapi bila dia kena, kesannya sangat-sangat besar. So sebagai contohnya kan, kalaupun kita dapat diagnose dengan cepat, kita dapat tahu, kita diagnose dengan cepat, kita mulakan rawatan dengan cepat, despite beri rawatan dengan cepat, 10 ke 15% risiko kematian. Sangat tinggi risiko kematian. Malah daripada yang survive, yang tidak meninggal, yang masih hidup, daripada yang hidup itu pun 20%, up to 20% ada kesan jangka panjang. Apa kesan jangka panjang? Mungkin kehilangan pendengaran, ada masalah berfikir, masalah intelijen, masalah kemampuan untuk neurological function dia mungkin affected, dan malah ada juga yang hilang anggota, hilang kaki, hilang tangan, hilang jari dan sebagainya. So kesan dia sangat besar. Dan penyakit ni juga, isu dia adalah walaupun dia jarang, tapi bila dia kena dengan cepat. So contohnya apa gejala asal dia? So gejala awal dia mungkin macam biasa, macam banyak penyakit yang lain. Dia demam, batuk sesama, mungkin loya-loya, muntah-muntah, sakit badan, sakit kepala yang kuat. Itu gejala awal. Tapi daripada gejala awal sampai gejala teruk tu kadang-kadang makan masa hanya sekejap saja, 6 jam ke 24 jam saja. Ada yang daripada mula onset demam sehingga koma tu 6 jam je. Dalam 6 jam koma, meninggal dalam 6 ke 24 jam, koma, hilang tangan, hilang kaki dan sebagainya. So kesan dia sangat teruk dan dalam masa yang dekat. Ada beberapa outbreak, contohnya tahun lepas, ketika musim umrah Ramadan tahun lepas di US, daripada US, UK dan France, ada 11 kes yang mana orang balik umrah dapat invasive meningococcal disease. Dua daripadanya, daripada 11 tu, dua daripadanya adalah kanak-kanak yang tak pergi umrah pun, tapi dalam keluarga dia ada yang bawa balik umrah ketika bulan Ramadan. So kesan dia besar. So bagaimana nak cegah daripada penyakit meningococcal ni? Cara yang terbaik adalah dengan kita memberikan vaccination, memberi pencegahan. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Dan Saudi juga sekarang ni dah wajibkan balik semua orang yang pergi umrah, bermula daripada 1 bulan 3, semua yang pergi umrah wajib ambil vaksin meningococcus. So vaksin meningococcus ni ada polisaccharid yang kita kalau repeat 3 tahun dia boleh bertahan, ataupun jenis conjugate vaksin dia tahan 5 tahun. So boleh ambil. So pastikan siapa-siapa yang nak pergi, semua bakal muktamirin, semua bakal hujjaj, pastikan anda protect, ambil vaksin ni. Sebab kadang-kadang dia bukan setakat kita sakit. Kalau kita tak ambil vaksin, kita disakit tu mungkin satu hal lah, tapi jangan sampai kita merebakkan penyakit ni pada orang lain, menyebarkan pada orang lain. Malah lagi takut juga sebabkan kita, anak kita, cucu kita dapat penyakit yang teruk, yang boleh membahayakan nyawa.